Ustazah sekolah saya pernah mengatakan jangan lap air wuduk lepas wuduk kerana setiap titisan itu akan menolak api neraka. Tapi saya tidak selesa dengan air wuduk. Kena telekong saya lap juga dengan tuala. Adakah boleh saya lap air wuduk saya tadi? Ni muslimat tanya. Dalil dia muslimat, dia kata kerana dia pakai telekong. Jarang muslimin pakai telekong. Kalau nak mati tak tahu dah. Faham lagi? Rajin jumpa Tok Siok Kaju Kelawar. Tak ada. Faham lagi? Jadi kalau pakai telekong, maknanya yang bertanya ni perempuan. Okey. Balik kita pada soalan. Bila kita ambil wuduk, kita menggunakan air ke tanah? Air. Lepas basuh muka, basuh tangan, kepala, telinga dan kaki, basah tak badan kita? Basah. Ada setengah orang dia lap. Baru dia naik semayang. Faham lagi? Dia lap kaki, lap muka dan sebagainya. Okey? Ada orang dia tidak lap. Faham lagi? Apakah hukum lap? Lap ni bahasa Terengganu. Kalau bahasa KM dia menyapu. Bahasa Terengganu lap. Selagi kesap. Dua bahasa. Betul tak? Hukumnya ada khilaf ulama. Sebahagian ulama fiqh kata harus kita lap. Faham lagi? Jadi kalau kita lap, tak ada masalah. Cuma kalau tidak ada tujuan, elok kita tidak lap. Kalau ada tujuan, boleh kita lap. Contoh tujuannya supaya kain dan pakaian kita tidak basah, kita pun lap supaya baju tak basah. Hukumnya harus kerana ada tujuan. Kalau tak ada tujuan demikian, kita tak lap, lebih molek. Kerana air bekas wuduk tadi asarul ibadah, kesan kita berbuat ibadah kepada Allah. Faham lagi? Jadi tak ada masalah. Bukan perkara haram. Kalau kita ada tujuan nak lap, tak boleh basuh telekong dan sebagainya, lap. Kalau kita tak mau lap nak dapat kelebihan, silakan, tak payah lap. Okey? Senang. Islam ni agama mudah, tak payah. Soalan seterusnya,